Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah pagi pula, selamat tengah hari. Okey, sekarang ni aku berada dekat Nibong Tebal. Jauh kebetulan ada syuting kat sini syuting dekat Penang, Perak, Kedah. Jadi sambil-sambil tu ni hari free, aku tak ada buat apa, aku nak pergi ke Bagan Serai untuk main aruan. Sebab dah lama tak main aruan. Tadi main aruan pun dekat Sekincan. Jadi ala-ala dekat sini aku nak main aruan dekat Bagan Serai. Tapi sebelum tu aku singgah dekat ayam percik bakar dekat apa tadi ni? Nibong Tebal. Nibong Tebal PP. Jadi makan dulu, lepas makan baru kita pergi Bagan Serai, kita main aruan. Trip santai. Tu banyak lauk dia, tengok lauk dia. Macam-macam ada. Memandangkan kat sini dia punya yang paling padu dia ayam percik bakar ni. Jadi kita makan tu. Ni tuan tanah. Jom kita makan ni. Kita akan pergi kat tempat dia, Bagan Serai. Jaruan. Asing lah, asing. Ini Pulau Pinang. Ini Pulau Pinang. Itu Perak. Seberang Perai. Pulau Pinang, Perak. Yang memisahkan dia traffic light tu lah. Traffic light tu je. Ini maknanya kalau polis ada perbatasan. Okey, sekarang aku dah sampai dekat Kubang Krian. Ini spot pertama. Hakim kata spot pertama kita ada 4 spot. Jadi kita akan main kat sini lebih kurang 20 minit. Tepi air, tepi jalan je ni. Padu babe. Padu babe. Harap ada aruan aku, aruan Perak. Aruan Sekincan aku dah dapat. Haiwan aruan Perak belum. Moga ada strike. Okey. Okey, aku nak try balingan pertama. Moga ada sambaran. Sudah ada. Aku dah nampak dia punya jump scare. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak try SP pula. Aku rasa aruan dia makan bawah ni. Atas dia tak berminat lah. Kita try SP pula Spot dah baik, spot dah baik. Muka main dalam ni rumput dia bijak. Kita try Tak ada samaran, pindah. Tadi kita main tepi jalan tak ada. Sekarang ni kita dah masuk kampung Hakim. Tengok dia punya environment dia macam ada. Tapi kita try lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gunakan katak hijau. Baling memang champion kalau buat baling.
kata nampak anjing dah lari. Anjing tu datang, aku lari. Tak steam lah nampak dia. Dah sini pula. Tak darat pergi dia. Tup sekali. Ha? Ya ke ikan? Oh tu, itu kan sepat. Sejek tu. Takkan Arwan tak tertarik dengan aku punya katak hijau tu. Asal katak aku tenggelam? Lomak Lepas pintu air jatuh dia. Mana katak aku? Arwan tu pelik. Apasal katak ni gini? Tak pernah aku jumpa katak macam ni, dia kata. Okay, balingan las. Bismillahirrahmanirrahim. Ngam-ngam hujung mana. Tiada. Air kolam orang. Dia kata mancing je kolam orang ni. Ada, tak ada, macam mana? Tu bau sedap katak ni timbul. Ui. Bulan. Amalan. Kau buat apa ni Amalan? Amalan. Cari sayur. Macam ni boleh kena lekat. Oh tu, ada tu. Tapi bukannya Arwan tu tersepat. Lalu ni. Come on. Sepat. Ni ada sepat lagi. Tak wireless ke tu? Mana rumah kau? Mana boleh jalan game? Aku usaha kat sini. Jaga kereta.
Patutlah berat dia sampah. Hakim scan keeper lah kita. Tika sepat gila tu. Ah. King curut, king curut. Dia berpelai lah. Ni cantik ni buah ni. Buah pelam ni merah tau. Manisnya. Ada ulat. Manis lah buah dia. Apa uish? Ada ikan ke? Seriously lah, manis lah buah dia.
Mana gila buah dia. Buah pelam ni. Buah pelam merah. Boleh ambil ke? Ho! 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 Baik ni! Let's get. Haruan apa nama ni? Padang Serai. Haruan Padang Serai baik mantap Warna apa? Warna apa? SP ke apa? Katak. Oh, katak itik. Oh, warna pink. Okey, mantap. Okey, tamat sudah. Trip santai-santai dekat apa nama tempat ni? Padang Serai. Padang Serai. Ada seko je dapat. Ada makan banyak, cuma tak lekat je. Spot baik, ikan ada, cuma tak lekat, belum ada rezeki. Apa pun, teruskan bersama kami, geng Sembak Johor. Sekarang kita berada dekat mana? Perak. Jauh Cik Arwah kat Perak. Okey, jumpa next episode. Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Sekarang ni kita berada dekat Kedah dekat Homestay Kedah. Kita ada penggambaran dekat sini. Jadi kejap lagi kita akan ada satu cabaran. Joe Aziz buka game, dia kata okay, kita main ikan bleeder. Ini santai-santai lah. Siapa dapat ikan bleeder dapat RM RM100. Ni masing-masing tengah set up. Diberi oleh Joe Aziz. Ya, Joe Aziz tengah nak bagi game RM100. Jadi macam mana? RM100 tu okey? Okey, terbaik. Okey, Abang RM100 okey? Kun. Game RM100 okey? Terbaik. Hang tu nak? Tak cukup, kata. Tak. Biar 100 lagi. Okey, kau keluar lagi 100. 1000. Jadi kita akan start lagi lah. Tunggu diorang sampai semua, saya setting barang, kita gerak. Pergi makan. Pergi balik rumah. Okey, ni dia punya host kita untuk game bleeder. Baik. Okey, apa hadiahnya? Hadiahnya alhamdulillah lah, kita akan bagi 100 walaupun saya tengah marah sebenarnya ni. Ya. Saya tengah marah. Dalam gambar lain, sampai lain kan. Tapi ada swimming pool. Swimming pool sejuk hati saya ya. Bagi 100. Bagi 100. Siap ke boy? Oh, cari poi yang ni. Boy. Jaga ke poi? Siap. Sebelum pergi main bleeder, kita pergi makan tu. Mantap. Ini master semua ni. Berebut RM RM100. Oi Aiman, aku satu bagi isi. Ya, sekejap. Makan kat sini padu-padu. Cik makan tu. Tu ada kedai Farul Rahman. Betul Dekat highway mana ada bim-bim. Bim tak ada. Tak ada. Dia ikut je. Seluruh layan. Enggak, walaupun aku tolong kat lain kanan tak ada jam lampu. GTR belakang. Mustang. Mustang. Layan. Kedai Darul Rahman kan. Memang betul. Gunung Keriang, bukan Gunung Jerai, Gunung Keriang. Rakan-rakan saya yang akan saya mempersembahkan kali ini lain daripada lain. Saya akan bawa kita punya pemancing-mancing handalan dalam Malaysia. Saya satukan diorang untuk mancing, dan kali ini kita nak buat satu konten yang berbeza. Saya nak bagi diorang hadiah berupakan wang tunai dan lebih pada santai-santai lah. Saya nak kenalkan seorang demi seorang. Hari ini kita mancing berada di Sungai Kedah. Ya. Okey, sekarang aku dah sampai ke lokasi pertama. Semoga ada strike. Bismillahirrahmanirrahim. Jom tengok preparation. Aku nampak lah. Aku nampak boiler. Aku nampak boiler bleeder. Depan ni. Aku nampak boiler dia. Harap ada lah. Dia kata ketuk jejak bawah. Jejak bawah, casting perlahan-lahan. Untuk teknik main belut ni, main bleeder.
Dia orang kata jejak bawah karau slow. Kat mana ada boiling kat situ dia ada. Jadi kita try. Ada rasa ketuk, terus sembat. Setakat ni aku nampak boiling ada lah, boiling ada. Tapi belum ada yang nak cuba-cuba makan lah. Oh ni pak, semua tengah untuk berebut RM RM100. Siapakah yang bertuah? Gatal ni. Oh hai, semut. Beda makanlah Cik Tol punya. Takkan tak kenal Cik Tol. Di bawah air masin kata, bertali bawah air masin ni. Bau kongkong ni. Katanya karau slow dasar, breedernya main dasar. Ikut kata sipu sini lah. Budak-budak tu dah biasa main sini. Jadi diorang tahu lah pemakanan dan juga teknik-teknik main breeder. Kita baru-baru nak main ni karau je. Okey, dah nampak boiling dia. Ada boiling. Sekarang kita pindah spot kedua. Spot pertama tadi boiling bukan main tahan. Hampir ni nampak macam cun je, macam baik je kan. Kat pintu air bergelodak ni. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni semua kumpul berjemaah. Dia punya boiling gila-gila Dia punya boiling macam air mendidih tu. Tapi tak ada ketuk apa pun. Apa pun tak ada Bahan apa kali ni? Ini hari tak ada lak, Hari tak ada apa ni. Tak ada apa Kosong. Hari ni tak ada. Ikan banyak. Tapi tak tahulah SP ni tak menjadi lah. Nak cara lain pun tak tahu macam mana lah. Ya, Ikan dia tak makan. Kita pakai katak lah. Katak lah. Okey, apa pun, teruskan bersama kami geng Semak Johor. JB, tu Penang, tu Perak, tu Kedah. Ini hari kita main breeder. Tunggu lusa kita main Toman. Tak boleh. Tak boleh? Lain kali kita datang sini kita bawa umpan katak. Ya. Okey, bye-bye.